Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So video kali ni macam kau tengok dekat dalam thumbnail tu, aku ada dapat satu sponsor pada GOX7. So GOX7 ni adalah spray. Nak tahu spray apa? Jom kita unboxing. Okay guys, so dia dalam packaging kotak. Kau boleh nampak GOX7. Okay, so dia punya packaging memang nice lah. Jarang korang beli spray yang ada dalam kotak. Ini adalah high heat primer. The high heat primer ni untuk part-part yang panas lah, macam kaliper, lepas tu casing ataupun exhaust. So exhaust sebelum ni aku tak pernah guna lagi high heat ni. So ni first time lah, tengok nanti macam mana. High heat primer tu kita akan masuk ni, texture black ataupun high temp lah. Hitam untuk bahagian casing, untuk bahagian exhaust. Dia bahagian panas-panas lah. Okay geng, so sekarang ni aku dah sembuh primer. First impression aku, primer yang tahan panas ni, dia cepat kering tau. Ni aku baru je spray tadi, tapi dah kering lah. Kau dah boleh pegang dah. Kau dah boleh pegang, so tak ada melekat kat tangan. Nampak? So aku pun dah siap spray dah. Nampak dia punya hitam premium. Hitam itu premium. Memang nice kan. Dia ada kasar-kasar sikit, dia material dia. Cumanya colour dia ni bagi aku nice lah. Dia colour yang kilat. Aku pun dah siap pasang dah. Nampak hitam dia, cun-cun. Nampaklah macam baru kan. Untuk brand GOX ni aku memang recommend lah dekat korang untuk korang cuba. First, dia punya spray ni cepat kering tau. Dia tak macam brand-brand lain yang kau kena tunggu, ambil masa yang lama lah untuk kering. So GOX7 ni aku tunggu dalam 10 ke 15 minit dia dah kering dah. So kalau korang nak lebih detail, korang boleh tekan link dekat description bawah. Okay, aku ada sediakan link GOX7. Aku benci dengan sistem, ramai kawan sangkut, peluang hidup mewah tapi awas Black Maria. Bila-bila boleh datang angkut. Tu sial, itu hari sial. Free my brothers and free my